Kita yang pertama hari ini penaklukan logik. Okey, tulis akar, songsangan dan kontrapositif bagi implikasi berikut. Okey, bagi implikasi berikut. Ni implikasi lah, ni implikasi. Okey, implikasi apa dia pelajar? Jika P maka Q implikasi. Jika P maka Q. Ni guna formula apa ni pelajar? Boleh respon tak? Akar, songsangan, kontrapositif. Kita guna formula apa? Respon sikit. Yang biasa join kelas cikgu. Guna formula apa ni? IR. IR. Okay, thank you Nat. IR. Ingat jumpa saja akar, songsangan, kontrapositif guna formula IR. Apa dia I? Implikasi. Jika P maka Q. Ni ialah P lah, ni ialah P. Jika P maka Q. So kalau akas, jika Q maka P. Tolong tulis jawapan pelajar akas tu. Tulis jawapan pelajar akas. Jika Q apa Q? X lebih besar daripada negatif 1. Maka P. X tambah 3 lebih besar daripada 2. Kalau songsangan, kita ambil daripada implikasi ya. Tambah perkataan apa? Bukan. Jika bukan P, maka bukan Q. Bagi cikgu jawapan. Songsangan. Jika bukan P. P kat sini ya. So bukan, yang ni ialah P ya. Kalau bukan, X tambah 3. Kalau lebih besar, akan jadi lebih kecil atau sama dengan 2. Maka, bukan Q, X lebih kecil atau sama dengan negatif 1. Okey, kalau songsangan, mana cikgu nak expect ni? Okey, kalau kontrapositif kita ambil daripada akas. Jika bukan Q, maka bukan P. Ingat pelajar, apa-apa soalan penaklukan ni melibatkan akas, songsangan dan kontrapositif, make sure pelajar guna formula IAS lah. So kontrapositif, okey yang baru masuk follow-nya cikgu baru start ni. So kalau kontrapositif okey, jika bukan Q kita kat sini, kalau bukan jika, ni cikgu tertinggal jika maka ni wajib jika maka ni wajib. Okey, cikgu betulkan sikit. Jika bukan Q lebih besar, dia akan jadi X lebih kecil atau sama dengan negatif 1, maka X tambah 3 lebih kecil atau sama dengan 2. Boleh yang ni pelajar? Boleh tak? Ada soalan nak tanya cikgu tak? Ada soalan nak tanya cikgu tak sama dengan ni? Nak cikgu explain tak?
Kalau nak cikgu explain. Boleh nak Okey. Dia macam ni pelajar. Kalau X sama dengan 2. Sekejap, Okey, sekejap. Okay, X sama dengan 2. Kalau kita nafikan dia, X tak sama dengan 2. Ini poin yang pertama. Okay, poin yang kedua. X lebih besar daripada 2. Kalau kita nafikan dia, mesti X lebih kecil atau sama dengan 2. Kenapa cikgu cakap macam ni, pelajar? Okey, kita tengok sekejap. Okey, so cikgu explain. X lebih besar daripada 2. Maksudnya kalau kita ada satu garis lurus macam ni kan, kita ada 2, 3, 1, 4. Kalau X lebih besar daripada 2, mesti 3 dan ke atas. Kalau kita nafikan dia, X lebih kecil atau sama dengan 2, mesti 2 dan ke bawah. Ni kita nafikan dia. 2 dan ke bawah. Sebab tu kena ada sama dengan. Kalau pelajar tulis macam ni, X lebih kecil daripada 2. Ni salah ni. Salah. Kenapa? Kalau X lebih kecil daripada 2, mesti 1 dan ke bawah. Nombor 2 ni dah tak wujud dah. Itu sebab dia kena ada sama dengan. Cikgu nak clear ni pelajar. Yang ni mesti clear. Boleh? Boleh Okey, beres. Okey, seterusnya. Pelajar di bawah menunjukkan susunan silinder yang sama saiz dalam petak mengikut nombor. Bina satu kesimpulan. Soalan ni kita nak satu kesimpulan secara induktif. Okey. So macam mana kita nak buat kesimpulan? Pelajar kena tengok dekat sini Kalau nak buat kesimpulan, first kali kita tengok silinder ni. Gambar silinder ni kan. So ni silinder ni 3. Kat sini 5. Kat sini 7. Kat sini 9. First kali kita tengok pola dia. Apa pola dia kat sini? Macam mana 3 jadi 5? Macam mana 5 jadi 7? So tambah 2. Betul pola dia tambah 2 Tambah 2. Okey. So kalau nak bina kesimpulan, ambil yang depan sekali ni. Depan sekali ni berapa? 3. Tambah dengan 2. 2 ni ialah pola dia. Letak N. So, koma N sama dengan 0, 1, 2, 3. Titik. Okey. Dan cara yang paling tepat sekali pelajar, kita guna macam ni. 3 tambah 2, mesti N tolak 1. Okey. Koma N sama dengan 1, 2, 3, 4, titik. Mesti ada lah. Okey. Cikgu nak pelajar guna kaedah yang kedua. Ni kaedah yang kedua ni dia lebih tepat. Kita guna kaedah ni. Apa-apa soalan datang pun guna kaedah ni. Lepas tu kita kena ganti nilai dia lah. Supaya nilai dia jadi tepat. Contoh macam ni kan. N dia yang pertama ni kan 3. Kita ganti ni N ni kita ganti dengan 3. So dapat tak jawapan dia 3? Dapat. Ganti N dia 5. Dapat tak 5? Dapat. Dia mesti macam tu. Ni cara ni cikgu nak pelajar gunalah. Okey. So settle soalan ni. Soalan seterusnya. Pelajar nak cuba sendiri tak yang ni? Cuba sekejap. Lengkapkan jadual 2 di ruang jawapan dengan menentukan bilangan segitiga yang ditentukan. Untuk membentuk rajah 5, sekiranya jujukan bagi rajah di atas diteruskan. Cikgu bagi tahu tadi buat apa? Kita labelkan. Soalan ni nak bilangan segitiga. So tengoklah segitiga kat sini. Kat sini ada berapa segitiga? Ada 2. Kat sini ada berapa? So 6. Kat sini ada berapa? 8. 10. Apa pola dia?
Pelajar cuba sekejap. Boleh siapkan. Pola dia tambah 4 So tambah 4. So selesaikan jadual ni. So ni tambah 4 lah. Ni pun tambah 4. Ni pun sama tambah 4. Ni pun tambah 4. So jawapan dia 14 dan 18. Tak boleh, N dia tak boleh kosong tu. Dania, kesimpulan ni. Kesimpulan ni tak boleh kosong. Kalau macam ni kalau cikgu buat kita buat yang pertama dulu. Kalau kita buat, kalau nak buat kesimpulan, ambil yang depan ni kan. So 2 tambah dengan 4 letak N. So N dia 0, 1, 2, 3. Kalau guna kaedah yang kedua, 2 tambah dengan 4, N tolak 1. N ni mesti mula dengan 1, 2, 3, 4. Titik. Kalau N tolak 1, N dia mesti mula dengan 1. Hati-hati dengan soalan ni. Okey, kita buktikan dia. Kita buktikan dia. Okey. Kalau kita buktikan, kita just ganti je N dia ni. Kalau kita ambil statement yang pertama ni kan. Kita ganti N dia kosong. 2 tambah 4, N dia kosong. So, pelajar akan dapat 2. Gantikan N dia 1. 2 tambah 4, N dia 1 kan. 4 dan 1, 4 tambah 2, so dapat 6. Kalau ganti N dia 2, 2 tambah 4, 2, 8. 8 tambah 2, 10. So, cara yang atas ni pun betul. Tapi cikgu nak pelajar guna cara yang kedua ni lah. Dia lebih tepat. Okey, kalau cikgu nak buktikan dia. So, kalau kita tengok soalan sekejap. Okey, so yang ni soalan kita tadi Kalau pelajar tengok soalan SPM sebenar. Cikgu tunjuk soalan SPM sebenar. Ni soalan SPM sebenar ni. Tulis akas dan kontrapositif bagi implikasi berikut. So, ini implikasi. Jika P, maka Q. Kalau akas, jika Q, maka P. Pelajar just tulis macam ni je. Jika Q, maka P. Satu markah. Kalau kontrapositif, guna formula IAS tadi. Jika bukan P, maka bukan Q. Kalau sama dengan, jadi tak sama dengan. So, dapat satu markah. Okey, selain daripada tu, yang ni lah proses buat kesimpulan ni. Okey, pelajar boleh tak kalau proses buat kesimpulan ni boleh buat tak? Ke nak cikgu explain dulu? Boleh buat Okey, cikgu explain yang simple je. Cikgu explain simple Yang depan potong buang. Lepas tu kita salin nombor yang sama. Nombor 8. Yang tak sama 1, 2, 3, 4 ni kita buat kurungan lah. So kita salin nombor yang sama dulu. Okey, nombor yang tak sama ni 1, 2, 3, 4. Kalau 1, 2, 3, 4 terus letak N je. Jadi N 1, 2, 3, 4. Ni je proses kesimpulan. Okey, tak apa. Kita tengok lagi. Yang ni yang tadi Yang ni yang tadi. Proses kesimpulan tadi. Okey, so cara pertama pun boleh. Cara kedua dia lebih tepat. Cara yang ketiga ni geng matematik tambahan lah. Dia guna cara yang ketiga. Okey, so seterusnya kita tengok soalan Ini soalan kita settle dah tadi. Okey, soalan seterusnya soalan nombor 3. Kita tengok soalan nombor 3 dulu. Kejap lagi cikgu explain yang kesimpulan tadi. Okey, nombor 3 enter jadian dan akibat. Okey, tulis satu implikasi P jika dan hanya jika Q. Berdasarkan enter jadian dan akibat. Pelajar kena tahu enter jadian tu apa, akibat tu apa. Okey, kalau implikasi.
Kalau implikasi jika P maka Q. P ni ialah N terjadian. P ni ialah N terjadian. P ni N terjadian. Q ni ialah akibat. Okey, kalau dia minta kita tulis satu implikasi, pelajar tengok satu implikasi guna jika dan hanya jika ni, dia salin balik je pelajar. Jika hanya jika ni kat tengah-tengah kan. Jika hanya jika. Jika dan hanya jika So P dia kat depan. P dia ialah terjadian. So pelajar just tulis macam ni je. Maka akibat dia. Apa dia akibat dia? M tambah 4 M tolak 4 sama dengan kosong. Just tulis macam ni je. Ingat N terjadian ialah P, akibat ialah Q. Tak ada dah benda lain. Okey, kalau dalam soalan dalam soalan peperiksaan dia macam ni tau. Kita tunjuk sikit Okey, soalan ni dia minta tulis satu implikasi. P ni ialah N terjadian. Okey, Q ni ialah akibat. Just pelajar salin balik je. Okay, contoh lain. Macam ni kan. Soalan dia. Tentukan N terjadian. Tadi cikgu bagi tahu N terjadian apa dia? Jika N terjadian, maka akibat. Tengok pada soalan. Kadang-kadang soalan tu suruh cari N terjadian dan akibat. Okey, so 2 markah kalau soalan macam ni. Ini pelajar just salin balik je. Hanya jika salin balik je. Okey, seterusnya. Catat Okey. Tentukan nilai kebenaran pernyataan majmuk. Okey, pelajar take note sikit pernyataan majmuk ni. Apa maksud majmuk Apa maksud majmuk? Majmuk ni dia ada 2 pernyataan. Majmuk ni 2 pernyataan. 2 pernyataan sambung dengan dan dengan atau. Dia macam tu. Macam ni, 7/8 dan. Dia gabung dengan perkataan dan. Okey, 8/7 ialah pecahan wajar. Pernyataan ni benar ke palsu pelajar? Bantu cikgu. Benar ke palsu? Palsu. Kenapa palsu kakak? Sebab 7/8 bukan pecahan. Ni salah yang ni betul. Yang kedua tu salah. Sorry. 7/8 betul pecahan wajar. Yang ni pecahan tak wajar. So, kalau perkataan dan, satu betul, satu salah, dia akan jadi palsu. Palsu. Kenapa palsu? Apa maksud dan? Dan ni mesti kedua-dua betul. Kedua-dua benar lah. Baru dia betul. Kalau salah satu salah, salah lah. Okey, sambung lagi sikit. Dan ni cikgu cerita apa tadi? Yang depan, buang, salin nombor yang sama. Nombor sama mana? 3. Dan ni tak sama, kita buat bracket dulu. Tambah dengan, ni nombor tak sama. Cuma pelajar kena ingat, kalau nak letak N, make sure N dia 1, 2, 3, 4 lah. Macam ni kan, 1, 2, 3, 4. Nampak ni? So, boleh letak terus N. Tambah. Ni nombor apa ni pelajar? 1, 4, 9, 16 tu nombor apa? Kuasa 2 sempurna. Maksudnya 1 kuasa 2, 1, 2 kuasa 2, 4, 3 kuasa 2, 9. Nampak kat sini? Ni ialah N dia. N kuasa 2. Jadi, koma N sama dengan, ambil balik 1, 2, 3, 4, titik. Baru pelajar dapat 2 markah. Baru pelajar dapat 2 markah kat sini. Kat sini 1, kat sini 1. Tapi make sure ada ibu dia lah. Kalau yang ni tak ada, yang ibu dia tak ada, yang belakang takkan dapat markah ni.
Boleh pelajar, boleh. Boleh Okey, kita pergi lagi. Satu lagi soalan. Gabungkan dua pernyataan berikut untuk membentuk pernyataan majmuk yang benar. Sambung dengan perkataan apa? Majmuk dan dengan atau. Okey, nak jadikan statement dia benar. 3 ialah gandaan 9. Benar ke palsu pelajar? 3 gandaan 9. Benar ke palsu? Benar. Yang lain? Yang lain? Ni palsu Palsu. 3 gandaan 9. 3 kan. Gandaan 9 berapa? 9, 18, 20, 7, 36. Ni gandaan 9. So statement ni palsu. Kalau dia tulis 9 gandaan 3 baru betul. 3, 6, 9. So statement ni palsu. Statement ni benar. So nak jadikan dia statement yang benar, gabung dengan perkataan atau. So kalau atau, satu boleh benar, satu boleh palsu. So tulis penuh 3 ialah gandaan 9. Atau 3 kuasa 2 kuasa 2 sama dengan 81. Baru dapat satu markah. Thank you Dania, respon. Yang lain faham tak yang lain ni? Yang lain boleh follow cikgu tak? Jangan salah Soalan penakulan ni soalan bab yang panjang Bab yang panjang sangat. Banyak benda yang awak belajar. Okey, seterusnya. Hujah. Hujah ada berapa bentuk hujah? Respon sikit. 3 bentuk. Yang ni bentuk yang keberapa ni? Ni bentuk yang keberapa? Bentuk 1, bentuk 3. Kita tengok balik bentuk dia. Kita check balik Okey, tengok slide cikgu sekejap. Okey, kat sini pelajar tengok tengok sepintas lalu. Okey, hujah deduktif yang sah adalah dalam bentuk-bentuk hujah berikut. So bentuk ada 3 bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga. Pelajar tengok bentuk yang pertama ada perkataan apa ni? Ada perkataan semua. Contoh macam ni lah. Contoh macam ni. Semua segitiga. Semua A ialah B. Ni bentuk yang pertama Kenapa bentuk pertama? Sebab ada perkataan semua. Okey, segitiga tu ialah A kan. Segitiga mempunyai 3 sisi tu ialah B. Nampak ni bentuk yang pertama. C ialah A, C ialah B. Ikut bentuk tak dalam gambar ni? Ikut kan? So bila ikut bentuk, hujah dia sah lah. Hujah dia sah. Kalau macam ni, ni bentuk pertama juga. Sebab dia ada perkataan semua. Semua pentagon, semua A ialah B. So yang ni dia sebut B dulu baru sebut A. Ikut tak bentuk yang pertama? Tak ikut. Bentuk pertama ni C ialah A, C ialah B. So kalau tak ikut bentuk, hujah dia tidak sah Tidak sah. Kalau macam ni jika P maka Q. Ni bentuk yang kedua. Dia sebut P dulu kan, baru sebut Q. P ialah benar, Q ialah benar. So statement dia sah. Kalau macam ni statement dia tak sah. Ni bentuk yang kedua. Kenapa tak sah? Sebab dia sebut Q dulu. So dia tidak sah bentuk yang kedua. Kalau bentuk yang ketiga, dia ada perkataan bukan. Jika P maka Q. Bukan P, bukan Q. Hujah ni sah tak pelajar? Tengok gambar cikgu. Bentuk yang ketiga sah tak? Tak sah kan? Sebab apa tak sah? Sebab dia kena sebut bukan Q, bukan P. Ni tak sah ni. Clear pelajar? Boleh follow cikgu tak ni? Boleh
So, bentuk yang pertama ada perkataan semua. Okey, kalau kita tengok soalan awak. Tengok soalan. Oh, ni bentuk pertama cikgu. Kenapa bentuk pertama? Sebab ada perkataan semua. Semua A ialah B. Nampak ni? Ni C. C ialah A. C ialah A. Jawapan dia C ialah B. Jadi, kila B dijemput hadir ke seminar pendidikan. Dijemput. Boleh full jemput hadir ke seminar pendidikan. Clear tak pelajar? Clear tak? Ingat kalau soalan hujah ni, make sure awak tahu, oh hujah tu, ni hujah bentuk 3 ni hujah bentuk 2, ni hujah bentuk 1, mesti tahu. Kalau macam ni, kesimpulan pun sama juga. Tadi cikgu bagi tahu dah. Kesimpulan tadi. Bagi cikgu kesimpulan. Dah 3 kali dah tunjuk. Apa kesimpulan dia? Respon sikit. Potong depan. Salin nombor yang sama. Mana nombor sama? 2. Tak sama buat kurungan. Tambah 5. Ni point dia. Cuba tengok kat sini lah. N kuasa 2. Bagus. So, N kuasa 2. Jadi, N. Jadi, koma Mesti ada koma N 1, 2, 3, 4. Itu. N tak boleh ada nombor lain. N dia boleh jadi 0, 1, 2, 3, 4 ataupun 1, 2, 3, 4. Boleh soalan ni. Boleh? Boleh Kita nak masuk tajuk yang kedua. Okey. So, kita tengok sikit slide cikgu. Sekejap. Okey. Cikgu tunjuk balik. So, yang ni enter jadian dan akibat lah. So, jas salin. Yang ni. Jadi, kalau 2 implikasi soalan atas ni 1 implikasi kan? 1 implikasi. Kalau 2 implikasi, kita buang yang ni. Jika P, maka Q. Jika Q, maka P. Kalau 2 implikasi. Jika P, maka Q. Yang depan ni ialah P, yang belakang ialah Q lah. Ni kalau 2 implikasi lah. Okey, kita tengok yang ni kita dah bincang. Okey, pelajar. Tadi bentuk yang keberapa pelajar? Ni soalan SPM sebenar ni. Bentuk 1. Jadi bagi jawapan pelajar. Bagi jawapan pelajar. Semua A ialah B. C ialah A. C ialah B. Jangan salah Semua. Okey, beres. Semua bagus. Respon. Semua. Apa tak ada. Semua A ialah B. Yang ni C. C ialah A. Jawapan awak C ialah B dah. Okay, Kalau macam ni pelajar boleh bagi cikgu kesimpulan tak? Kalau yang ni? Bagi cikgu kesimpulan yang ni. Yang lain boleh respon nak dengar suara sikit, boleh respon. Tolong cikgu buat kesimpulan. Cik Jamal sedang menabung pergi bercuti. Apa pola dia? Pola dia? Tambah 315. Bagi cikgu kesimpulan. Ambil yang depan.
600 tambah dengan 315 N tolak 1. N sama dengan 1, 2, 3, 4. Dia kadang-kadang bentuk gambar rajah, kadang-kadang bentuk jadual, kadang-kadang bentuk statement. Pelajar hati-hati Okey, pelajar kat sini. Ni cikgu cerita. Ni cikgu cerita sikit. Okey, kalau soalan macam ni, bagi jumlah wang dalam ekor simpanan, dia bagi RMY. So, kena letak Y ke depan dah. Baru tepat. Okey, kenapa cikgu kita tak tulis 600 tambah 315 N. N 0, 1, 2, 3, 4. Kenapa kita tak jawab macam ni? Ada pelajar tanya cikgu. Tadi sebab cikgu cerita tadi kan. Sebab cikgu cerita statement yang pertama ni boleh buat jawapan macam ni. Mana tadi sekejap. Ni kan 3 tambah 2N. N 0, 1, 2, 3, 4. Okey, untuk soalan macam ni tak boleh. N dia tak boleh 0, 1, 2, 3, 4. Kenapa statement ni salah? Sebab ni bulan ni. Ni bulan ni ialah N. Mana ada bulan kosong? Tu sebab dia bulan dia kena buat 1, 2. Bulan mesti 1, 2, 3, 4. Tu yang cikgu tak bagi pelajar guna statement macam ni. Ni bahaya dia soalan ni. Okey. Boleh follow cikgu Okey, cikgu sambung lagi. Okey, kita pergi tajuk kita yang kedua.